Dulu, Nokia pegang 40% pasaran telefon dunia. Apa maksudnya? Maksudnya, daripada 10 pengguna telefon, 4 orang sekurang-kurangnya menggunakan Nokia. Teknologi dia very advanced, engineer pun hebat-hebat belaka, R&D yang jauh lebih padu berbanding dengan orang lain. Tapi hari ni, Nokia bukan lagi pemain yang paling dominan dalam pasaran telefon. Nama dia masih ada, tapi bukan yang paling kuat dalam pasaran lah. So what happened? Adakah kerana Nokia ni kurang cerdik? Ataupun pengurusan yang tak boleh move on daripada cara yang lama? So kalau korang ni lahir pada tahun 80-an, 90-an dan orang kata dewasa lah pada sekitar awal tahun 2000, mesti pernah guna Nokia. Paling famous dulu 3310 ataupun orang panggil 33 Sekupang. Apa lagi? Sabun 6600, ada Daun, Butterfly, Engage. Kalau phone macam 33 Sekupang tu, kalau baling jatuh daripada tingkat 2 pun, kalau baling dekat orang pun kepala orang yang pening. Punyalah padu telefon Nokia pada masa tu. So pada tahun awal 2000-an tu sebenarnya Nokia dia mendominasi pasaran telefon. Dia bukan sekadar satu jenama telefon sahaja, tapi dia boleh dikatakan sebagai satu budaya telefon pada ketika itu. Saya masih ingat lagi pada masa itu saya ialah antara menjual telefon, dan boleh dikatakan 9 out of 10 memang akan beli Nokia lah masa tu dengan saya. Even then, kalau kata nak keluarkan telefon baru, the benchmark will always be Nokia. So pada tahun 2007, Apple mengeluarkan iPhone mereka yang pertama. Tapi pada masa tu, ramai yang tak pandang serius dengan iPhone. Salah satunya Nokia sendiri. Was that a mistake? Maybe lah kan. Tapi kenapa masa tu tak ada orang betul-betul pandang serius kepada iPhone? Simple. Pertamanya, harga dia yang agak tinggi. Dan pada masa tu, ramai yang masih lagi menggunakan keypad. So iPhone tak ada keypad. Dan pada masa tu juga, iPhone dia tiada removable battery. Masa tu kalau korang masih ingat, ramai orang yang sukakan removable battery. Kenapa? Satu, sebab kalau dah bateri kembung, dah defect, kita boleh tukar dengan kos yang lebih murah. Dan kebanyakan masanya telefon kadang-kadang bila kita hang ke apa, kita just cabut the battery, kita reset masuk balik, dah okay telefon tu. So iPhone tak ada kebolehan itu. Dan pada masa tu juga boleh dikatakan ekosistem untuk Apple tu sendiri masih belum matang, dan baru lagi, belum ramai lagi yang developer invested into that ecosystem. So orang masih lagi boleh dikatakan mengagungkan Symbian milik Nokia. Dari sudut produk, sebenarnya Nokia masih lagi ada kelebihan pada ketika itu. Mereka punya phone ada pelbagai ciri-ciri yang boleh dikatakan menarik dan juga agak futuristik. Dari segi distribution juga ialah secara global, menyeluruh, so mudah untuk dapat akses kepada telefon Nokia. Tapi pada masa yang sama, sebenarnya bisnes-bisnes besar sudah mula nampak trend perubahan yang berpotensi berlaku daripada Symbian ke Apple dan juga kepada Android. Interestingly, even engineer Nokia sendiri pun sebenarnya ada yang dah perasan dan menyuarakan pendapat tentang concern kemungkinan berlakunya perubahan kuasa ataupun dominasi pasaran telefon maupun smartphone pada ketika itu. Tapi keputusan terakhir semestinya di tangan management Nokia sendiri. Maka dekat sini bermulalah konflik. Konflik dari segi apa tu? Konflik datang apabila Nokia mempunyai their own operating system, which is Symbian. The problem with Symbian is dia lebih sukar untuk adapt berbanding dengan OS yang lain. Dan di sinilah orang kata opportunis seperti Google dia datang dan dia memperkenalkan Android yang lebih mudah diadaptasi, Android yang open source. So lebih ramai developer yang berminat untuk bekerja menggunakan Android. Dan naturally, bila lebih ramai developer yang berminat untuk membantu ekosistem
Android, lebih banyak apps yang akan dihasilkan, ekosistem pun lebih berkembang, maka dia punya evolusi pun menjadi lebih pantas. Secara tak langsung menjadi salah satu kuasa besar dalam dunia pasaran telefon ataupun smartphone. And again, interestingly, engineer di dalam Nokia sebenarnya dia memang aware tentang potensi besar yang ada pada Android. But macam saya kata tadi, keputusan akhirnya akan datang berbalik semula kepada top management itu sendiri. So you may ask, kenapa kalau engineer Nokia dah tahu sebenarnya ada potensi akan berlaku perubahan atau shift in the power domination dalam dunia smartphone, kenapa dia tak warning awal-awal je dekat management tu kan? Jawapan dia, yes, dia dah warning, tapi dia memerlukan courage yang besar in the sense that nak ubah daripada Symbian kepada Nokia, kita ada beberapa perkara yang kita kena pertimbangkan. Contohnya seperti stakeholders, current stakeholders. Lepas tu kita kena pertimbangkan juga dari segi management, struktur dalaman, dan belum lagi nak dikatakan dengan ego corporate. Dan pada masa yang sama, Nokia kena fikirkan tentang risiko jangka pendek, sebab ada je kemungkinan pada masa tu yang Android might not even be successful. No one knows for sure. Dan it is also a fact, bila satu-satu company tu sangat besar seperti Nokia, dia akan mempunyai hierarki yang berlapis-lapisan. So bila hierarki ni berlapis-lapis, secara tidak langsung menyebabkan company punya agility untuk buat decision tu menjadi semakin lambat, less empowered. So pada tahun 2010 dan juga 2011, sekitar tahun itu, Android sudah mula mendominasi pasaran smartphone. Pada masa yang sama, pengguna Apple juga dah semakin ramai. Bukan hanya di United States, tapi juga worldwide. Orang dah mula membeli, of course lah kan. Pada masa tu, people dah start flexing their phones, iPhones kan. But dekat sini, but tu, apa Nokia buat? Nokia, dia pergi bekerjasama dengan Microsoft untuk menghasilkan Windows Phone. Windows pada masa itu sebenarnya, dia punya player ataupun interest di dalam Windows OS tu sendiri tak banyak. Demand tu tidak ada. Ekosistem juga belum matang. So dia agak sedikit pelik lah decision pada ketika itu. Mungkin pemikiran Nokia ialah, why not we go the other route? Instead of going to Android, kita pergi ke Windows. Perhaps kita boleh dominate the market again. But nampaknya memang tindakan yang tak betul lah. Kalau nak kata langkah Nokia, the decision to jump into Windows tu sebagai satu langkah yang kurang cerdik, it wouldn't be fair lah kan. Sebab pada ketika itu, yes, ramai jugalah sebenarnya sukakan dan dia ada potensi, tapi masalahnya the move was a bit too late. Di mana pada masa tu ramai orang dah start menggunakan Android. Ramai developer dah start untuk be invested di dalam ekosistem Android tu sendiri. Jadi agak susah untuk kita tarik orang keluar daripada ekosistem tu dan membantu untuk develop, mengembangkan lagi potensi Windows. And to make things worse, kebanyakan pengguna pada ketika itu dah selesa dengan ekosistem Android. Yang mana jenis Android ni, kalau contohnya siapa yang familiar, dia jenis open source. So ramai yang kita boleh customize macam-macam. Contohnya dulu antara website yang paling famous ialah XDA Developers. Dekat situ hari-hari ada update modding yang baru. Kalau kata anda menggunakan Samsung at that time, you can use lock screen daripada HTC for example. So dia very user friendly, dia ada a lot of customization can be done. So memang susah lah nak tarik kalau pengguna ni dah terbiasa suka benda-benda tu. So I would say that it's a good strategy at the time for Nokia untuk diversify, but at the same time it's a bit too late. Dan di dalam dunia teknologi ni, siapa cepat dia menang lah. Sekarang cuba korang tengok pada dunia masa kini lah. For example, AI, Artificial Intelligence. Baru je the past few years, bila Open AI kan, dia mengeluarkan ChatGPT, language model, large language model, generative AI, dan korang boleh tengok betapa pesatnya AI lain berkembang dan betapa cepatnya integration dalam kita punya daily lives. Sekarang ni bukan orang dewasa je, budak kecil pun, orang tua pun menggunakan AI sebab dekat fingertips je. Lepas tu ada pelbagai jenis
macam-macam memudahkan kerja. So itulah relate balik kepada point saya tadi. Di dalam dunia teknologi ni, siapa yang lambat memang dia akan terlepas, memang dia akan kalah. That's the painful truth. Dan apabila Nokia buat keputusan yang lambat, ternyata benda tu backfire lah. Kerana pada ketika itu people dah migrate kepada ekosistem yang lain, dan juga the behaviour of user tu sendiri dah berubah. Dah tak nak duduk dekat dalam ekosistem Nokia tu sendiri. Dia dah prefer, dah terbiasa dengan Google Play, dah terbiasa dengan customization macam saya sebut tadi lah. Jadi dekat sini you are daripada you Nokia dulu sebagai the leader, now you are catching up pula, nak mengejar new emerging leaders yang lain. Pada masa yang sama, Nokia pada ketika tu terlampau fokus kepada improvisation dari segi hardware, sampai dia lupa dan kadang-kadang ekosistem tu juga adalah satu benda yang penting untuk perangkap user duduk di dalam satu brand tu sendiri. Contoh sama seperti apa yang Apple, Samsung or even Honor, Huawei doing, di mana dia bukan saja ada satu device, but dia mewujudkan satu ekosistem. So bila once orang dah masuk dalam satu-satu ekosistem tu, susah untuk dia keluar, dan dia somewhat dia jadi brand loyalty. Itu cara yang company-company lain ni buat. That's how mereka mengalahkan Nokia. So Nokia not only dia lambat, but they also failed to innovate. At the end of the day, what happened now to Nokia? Saya kena letakkan juga fakta dekat sini, sebab takut nanti ada orang kata komen, taklah Nokia okey je. Yes, sebenarnya Nokia masih lagi surviving, and in the early 2010s kalau tak silap saya, dia start untuk menjual telefon Nokia di bawah HMD. Tapi itu pun saya difahamkan bahawa tidak lama lagi HMD pun dah start menjual dia punya own smartphone brand, dan Nokia tidak lagi akan fokus kepada phone ataupun smartphone. Pada masa yang sama, Nokia sebenarnya tengah, boleh dikatakan antara kuasa yang dominan juga di dalam dunia network, dan mereka ialah antara yang paling terkehadapan dalam dunia 6G, 6G. But nevertheless, kejatuhan Nokia yang merupakan satu kuasa besar dalam dunia telefon dulu tetap menjadi suatu perbualan sehingga ke hari ini. Kalau anda suka video-video yang macam ni, bercerita tentang sejarah, cerita pasal tech, sila komen dekat bawah dan beritahu saya apa lagi yang korang nak tahu, nak saya ceritakan kisah-kisah berkaitan dengan tech ni. Saya Syazul Saril, kita jumpa di next video. Bye.